ada satu projek hari ni. Masalah clutch Proton FLX. Bila kita tekan dia kosong. Bila kosong, gear tak boleh masuk lah. Kereta ni tak boleh jalan lah. Jadi clutch bearing ataupun clutch pump dia ni, sebab kedudukan dia dalam gearbox. So kita kena turunkan sedikit gearbox lah. Dalam gearbox kita kena buka ni lah. Buka ni. Dia punya air filter kena buka dulu kan. Ini ada skru lagi, 3 skru. Dari sini. Ini dia mana buka. Okay, kita buka bateri. Ini pun sama ni. Okay. Ditarik ni. Dia keluar minyak. Minyak dan foto. Okey. Nanti mounting kita buka ya. Mounting ni 1 2 dan 3 mounting. Dry shaft kita buka. Dry shaft dua-dua buka lah. Kita nak sengetkan gearbox ni supaya tangan kita boleh lepas masuk lah. Tak payah turun. Turun nanti lagi banyak kerja, lagi susah lah. So wire dia dah cabut ni. Ini rasa tak payah cabut Kita tengok keadaan. Kita dah buka ni. Tarik. Kita dah congkir. Minyak keluar. Okey. Kita dah buat ni. Dry shaft cabut dah. Ini dia punya tu. Ini slot ni. Black. Okey. Pijak ni.
Ini nombor 8. Oh, wah. Sudah masukkan ni. Ini hati-hati ya. Bila kita tekan ni, dia ada punya klik. Ini tenggelam lah. Macam tu. Lepas itu kita uji lah. Kita tarik kuat-kuat macam ni Kita tarik keluar. Bagi dia klip tu masuk dalam dia punya slot tu. Ini okey, kita dah tarik. Okey, dia dah masuk lah. Kadang-kadang dia tak masuk, kita tarik, dia boleh cabut nanti kita dah pasang, nanti cabut lagi masalah, kita kebuka lagi sekali pula. Saya dah ikat dah skru nombor 8 2. Kita pasang balik lah. Kita pasang balik skru ni semua. Kalau boleh kita pasang 2 skru je, nanti kita test. Dah cantik 2 skru tu kita pasang atas bawah. Dia kita test ada clutch, baru kita pasang semua skru. Okey, di sini sekiranya susah sangat antara gearbox dan enjin ni, dia punya muka tu susah nak rapat, kita kena pusing crankshaft supaya slot gear dengan bunga clutch plate tu, dia punya gear tu atau bunga tu ngam masuk dia punya parit-parit dia so macam ni Kalau ada 2 orang, seorang pusing ni, seorang tolak, pusing dia pusing ni lah, sap ni, sikit-sikit sap bagi gear bunga tu, dia punya parit atau alur tu masuk. Kadang-kadang dia, kalau bunga tu kasar, memang susah nak masuk. Dia tak kena alur Okey, itu saja. Macam ni kan, tadi saya dah pusing, dia krok masuk. Lepas tu kita boleh tolak. Boleh tolak rapat, lepas tu kita ikat skru lah. Skru keliling dia tu. Macam ni kan. Rapat ni. Okey, kita dah rapat ni. Kita jangan masuk banyak skru lah, 2 skru cukup dekat pin tu. Bagi dia bawa rapat. Selepas itu kita cuci dulu cuci dulu minyak hydraulic yang lama ni. Nampak tu, ni kotor ni. Kalau kotor, clutch yang baru tu akan cepat rosak dia ada habuk besi tu. So kita salin minyak ni. Sepatutnya dia buat berasingan dia share pula dengan brake. Masalah juga dah lah clutch pump dalam gearbox. Kalau berasingan, senang kita pantau minyak clutch tu kan,
Kalau minyak tu bersih, jangka hayat pump clutch ni lebih lama lah. Sebab dia cepat rosak tu sebab ada kekotoran hafisan apa daripada pump dia tu, getah dengan dia punya silinder tu, dia bergeser, dia keluar habuk besi lah. Tengok yang lama pun tu hitam. Jadi yang hitam tu dia bercampur dengan habuk besi. Kita nak saling lah, saling dapat minyak baru. Dia boleh bertahan lah, dia bertahan lama. Kalau kita tak buat flashing macam ni, nanti pump atau pump dengan bearing tu akan cepat rosak juga. Nanti saya bersihkan tangki tu pun, kita bersih, tembak angin biar dia betul-betul bersih, dapat minyak baru. Okey. Pengguna juga kena pantau ya, jangan bawa aje. Kita pantau minyak ni. Minyak ni mestilah dalam keadaan bersih, jernih ya. Bukan senang kita nak buka gearbox ni, nak tukar dia punya pump clutch. Kalau kita lain dia dekat luar, dekat sini je. Ini dekat dalam. Memang payah lah. Ini kita cuci ya. Kita tembak saluran ni. Kita tembus dekat sana lah. Okey ya, kita cabut ni. Kita buat bleeding. Bleeding ni. Tengok minyak tu sampai keluar lah. Dia dah keluar minyak. Dia ada udara situ lagi. Kita buang apa kekotoran tu. Dia masih ada kotor lagi lah. Walaupun kita dah bersih, kotoran tu tetap ada lagi. Sampai minyak tu bersih lah. Okey, gelembung udara dah tak ada. Boleh kita tutup balik. Okey, setelah kita buat bleeding. Bleeding tu kita tak payah pump pedal clutch ya. Kita buka dekat nipple dekat depan tu. Kita biarkan minyak bersih tu sampai. Kalau bubble dia tak ada, kita boleh tutup lah nipple. Ni saya cuba ya. Saya tekan. Okey. Dah ada mampat. Keras ya. Bermakna sekarang dah ada clutch lah. Clutch dah mampat lah. Okey. Dah selesai tu. Baru kita ikat skru balik semua. Skru permukaan enjin dan permukaan gearbox ni kita ikat semua.
rapat. Dia dah rapat dah ni dekat bawah-bawah tu. Lepas tu kita pasang mounting balik. Sini ada satu mounting, saya dah cabut. Sini mounting, dan belakang tu mounting tu satu. Kita pasang skru balik. Dua mounting ni kita pasang balik ni. Kita kena pasang kiri dan kanan mounting dulu. Ini sini. Baru di sini senang je lah. Baru dia boleh center. Center ni senang pasang. Dan kita pasang balik apa barang yang kita buka balik tu kita pasang balik. Cuma satu lah, clutch yang duduk dalam gearbox ni. Untuk jangka hayat yang lama, kita kena jaga kebersihan minyak hidrolik dia tu. Kalau tengok dah hitam tu kita tukar. Ataupun kita selalu buat flashing. Flashing dekat clutch dan flashing dekat ni brake pump ataupun brake drum belakang tu. Kita buang minyak lama. Kita takut minyak brake pun masuk dalam satu tangki yang sama. Sebab itu dia kotor, dia cepat kotor. Okay. Kita masuk minyak gear. Minyak gear ikut speedometer meter punya lubang. Lubang speedometer. So 2 liter lebih sikit lah kot. Ok, kita masuk sampai dia keluar. Sampai dia keluar sini dekat dry shaft tu. Bila dah keluar, kita masukkan dry shaft. Begini dah cukup dah ni. Kita pasang balik ni dia punya hose brake. Ini dah pasang dry shaft. Kita masuk ni, ni. Ok, siap. Kita masuk tayar lah. Kita balik ini getah dia dah cantik. Kita siap sepenuhnya. Kita nak cubalah bateri kita pasang. Ok, kita cuba ya. Hidup enjin. Ni gear ni tadi tak masuk ni free ni. Sekarang dah. Tekan keras boleh masuk tak? Alhamdulillah. Okey, boleh masuk. Okey. Itu saja dapat saya kongsikan. Kita bertemu lain video. Okey, bye bye. Assalamualaikum.